Cuba bayangkan satu perjalanan di mana rasa selamat tu bukan lagi benda yang kita kena risaukan. Inilah yang Grab Malaysia cuba bawakan dengan satu inisiatif baru yang memang khas untuk kaum wanita. Jom kita tengok sama-sama apa ceritanya. Soalan ni kan, mesti ramai antara kita pernah terfikir lagi-lagi bila travel sorang-sorang atau waktu malam. Sepatutnya, rasa selamat ni adalah hak semua orang. Hari ni, kita nak kupas sikit macam mana teknologi cuba jadikan hak ni satu kenyataan. Sempena Hari Wanita Antarabangsa baru-baru ni, Grab telah umumkan satu inisiatif yang ada dua cabang utama. Apa agaknya dua pendekatan ni dan macam mana ia berfungsi? Jom kita bongkar satu persatu. Okey, inisiatif ni terbahagi kepada dua. Pertama, untuk kita sebagai penumpang. Grab perkenalkan perjalanan khusus wanita, di mana penumpang perempuan akan dapat pemandu perempuan. Senang cerita, women only. Pada masa yang sama, untuk para pemandu pula, Grab lancarkan kempen besar-besaran untuk tarik lebih ramai wanita jadi pemandu. Jadi, nampak tak? Satu untuk keselamatan dan satu lagi untuk buka peluang pendapatan. Petikan daripada pengarah urusan Grab Malaysia ni, memang tepat pada sasarannya. Benda ni bukan setakat tambah satu butang baru dalam aplikasi, tapi lebih dari itu, ia adalah tentang membina satu ekosistem, di mana keselamatan dan peluang untuk cari rezeki itu saling melengkapi. Jadi, macam mana sebenarnya nak guna ciri perjalanan khas wanita ni? Apa pengalaman yang kita boleh jangkakan? Okey, jom kita lihat prosesnya, langkah demi langkah. Sebenarnya proses dia cukup mudah. Mula-mula ada pengesahan jantina yang ni buat sekali je untuk tujuan keselamatan. Lepas tu anda kena buat tempahan awal, tak boleh book on the spot. Akhir sekali, masa nak pilih jenis kereta, cuma pilih women only rides. 3 langkah je. Senang kan? Tapi ada beberapa benda penting yang kita kena tahu, okey? Pertama sekali, buat masa ni, servis ni hanya ada di Lembah Kelang saja. Kedua, ia memang eksklusif untuk penumpang wanita. Jadi, kalau nak bawa kawan lelaki dewasa, minta maaflah tak boleh. Tapi, kalau anak lelaki umur 12 tahun ke bawah, yang tu tak ada masalah. Boleh je ikut sekali. Okey, sekarang jom kita tukar topi sekejap. Kita dah tengok dari sudut penumpang, sekarang kita lihat pula dari sudut pemandu. Macam mana Grab nak galakkan lebih ramai wanita untuk pegang steering? Di sinilah bahagian kedua inisiatif ni masuk. Kempen yang dinamakan Women on Wheels. Ini bukan sekadar ajak-ajak ayam tau. Grab tawarkan macam-macam insentif. Daripada subsidi yuran, latihan online, sampailah ke hadiah-hadiah yang memang gempak untuk tarik lebih ramai wanita sertai mereka. Dan bila sebut pasal hadiah, memang bukan biasa-biasa. Hadiah utama, sebiji Proton Saga baru tuan-tuan dan puan-puan, belum lagi campur dengan voucher minyak yang jumlahnya puluhan ribu ringgit. Nampak sangat kan? Grab memang serius nak besarkan komuniti pemandu wanita mereka. Nak sertai? Syarat-syarat dia agak standard lah. Mestilah wanita warga negara Malaysia, umur antara 21 hingga 69, ada kereta dan lesen yang sah. Tapi yang menariknya, Grab siap tawarkan bantuan untuk dapatkan lesen PSV. Jadi, kalau dulu rasa macam susah nak mula, sekarang Grab dah mudahkan sikit laluan tu. Penting untuk kita faham, ciri-ciri baru ni bukan datang macam tu je. Ia sebenarnya dibina di atas tapak teknologi keselamatan Grab yang dah sedia ada. Jom kita imbas kembali beberapa lapisan keselamatan yang memang dah ada dalam aplikasi tu. Pertama, pengesahan wajah guna AI. Dengan minta kita ambil selfie secara live, Grab boleh pastikan orang yang guna telefon tu adalah pemilik akaun yang sebenar. Kiranya, ini lapisan pertahanan pertama daripada akaun kena curi atau disalahguna. Lepas tu, ada Audio Protect. Ciri ni benarkan rakaman audio dibuat sepanjang perjalanan. Tapi jangan risau, rakaman ni dienkripsi. Maksudnya, tak ada siapa boleh dengar kecuali kalau ada laporan keselamatan dibuat. Dan untuk perjalanan antara pukul 10 malam hingga 6 pagi, ciri ni jadi mandatori. Kemudian, kita ada pemantauan perjalanan. Anggaplah ia macam mata-mata yang sentiasa berjaga. Teknologi ni akan pantau perjalanan kita senyap-senyap. Kalau ia kesan ada benda pelik, macam kereta berhenti lama sangat atau lari jauh dari laluan, sistem akan bagi amaran. Jadi, tindakan boleh diambil dengan lebih cepat. Dan yang paling penting semestinya butang SOS. Dengan satu sentuhan je, kita tak kira penumpang atau pemandu boleh terus berhubung dengan talian kecemasan 24 jam sehari. Ini memang ciri kritikal yang bagi kita ketenangan fikiran.
Dan petikan terakhir ni merumuskan semuanya dengan begitu baik. Matlamat utama dia ialah untuk bebaskan kaum wanita daripada risau pasal perjalanan mereka. Bila kita dah tak perlu fikir, selamat ke aku nak balik ni? Barulah kita boleh fokus sepenuhnya pada apa yang kita nak capai. Tak kiralah untuk kerjaya, pelajaran atau urusan peribadi. Akhir kata, inisiatif Grab ni adalah satu contoh yang sangat jelas tentang macam mana teknologi boleh diguna untuk selesaikan masalah sebenar dalam masyarakat. Dan ia tinggalkan kita dengan satu persoalan besar. Apa lagi lepas ni? Macam mana lagi kita boleh guna inovasi untuk bina ruang awam yang bukan sahaja lebih canggih, tapi lebih selamat dan inklusif untuk semua orang? Satu persoalan untuk kita fikirkan bersama.